Betul ke emas public gold yang kita beli tu benar-benar tulen? Ramai orang baru nak mula simpan emas tanya. Betul ke emas yang kita beli dari public gold tu memang tulen, bukan tipu? So hari ini saya jelaskan terus bagi clear. Pertama sekali, Public Gold adalah syarikat emas fizikal terbesar di Malaysia dan sudah beroperasi lebih 15 tahun. Mereka patuh syariah, berlesen dan berdaftar secara rasmi. Hanya syarikat yang sah dan dikawal Celia sahaja dibenarkan menjual emas. Setiap emas Public Gold datang dengan sijil ketulinan dan disahkan oleh Asayer Bertauliah, termasuk dari makmal antarabangsa seperti NIE, Asayer dan AG. Ini bermaksud ketulinan emas diuji mengikut standard global, bukan tes biasa-biasa. Yang kedua, setiap item yang dipost kepada pelanggan melalui insured shipping. Kalau emas hilang atau rosak, ia dilindungi sepenuhnya. Bukan pos biasa ya, ini penghantaran premium. Yang ketiga, emas public gold sentiasa lulus tes ketulinan di Ar-Rahnu, Bank Rakyat, Pos Malaysia dan kedai emas seluruh negara. Ini bukti paling kuat. Mana-mana institusi gadaian pun terima emas public gold tanpa ragu. Dan yang paling penting, public gold jamin buyback tanpa soal. Kalau emas tu tak tulen, mustahil syarikat sanggup beli balik di sepanjang tahun. Kalau tuan-puan nak mula simpan emas dengan selamat, WhatsApp saya di sini sekarang. Saya akan bantu yang terbaik.